Assalamualaikum. Hari ni jom tengok saya siapkan 3 biji tempahan kek. Kek marble corak kayu, marble vanilla red velvet dan marble vanilla orange. Adunan yang digunakan untuk sebiji kek sama sahaja, cuma kita tukar-tukar perisanya. Saya suka buat kek marble jelita ni sebab kita campurkan ke semua bahan-bahan kecuali mentega cair dan terus pukul saja. Last kali baru masukkan mentega cair dan asingkan sedikit adunan untuk sesuatu perisa. Timbang 112 gram mentega dan cairkan dengan api yang kecil di atas dapur. Cairkan mentega tu agak-agak 70% ataupun 80% saja di atas dapur. Kemudian yang selebihnya kita kacau-kacau di bawah sehingga mentega cair sepenuhnya. Mentega ni saya dah turunkan daripada dapur, saya kacau sehingga kesemuanya cair. Kemudian sejukkan mentega di dalam mangkuk. Untuk 3 biji kek ni, untuk jaga kualitinya, saya buat berasingan adunannya. Saya mixer adunan satu demi satu. Dah siap mentega cair untuk 3 adunan. Di dalam mangkuk mixer, masukkan 165 gram tepung gandum, tak perlu diayak dan tak perlu baking powder. 130 gram gula halus. 3 biji telur grade A. 22 gram overlap. Sedikit esen vanila. 45 gram susu full cream. Satu kotak susu yang kecil tu boleh buat untuk 4 biji kek. Pukul adunan dengan speed yang paling tinggi sehingga kental. Bermula dari speed perlahan, kita naik sedikit demi sedikit ke speed yang tinggi. Selepas tu, kita set alarm. Untuk mixer saya ni hanya 3 minit saja adunan dah menjadi kental. Selepas adunan di mixer, kacau-kacau bagi adunan tu benar-benar sebati sebelum masukkan mentega cair. Disebabkan saya nak buat 3 biji kek, jadi adunan yang pertama ni saya simpan dulu dan terus saya mixer untuk 2 adunan lagi. Sebaiknya kita tutuplah adunan yang disimpan ni. Yang ni adalah adunan yang ketiga untuk kek marble corak kayu. Adunan yang kedua tadi saya tak record sebab sama saja. Adunan yang selepas di mixer kita kacau-kacau bagi dia betul-betul sebati dulu. Saya guna tray 6x6 x 3 inci, sapukan mentega pada seluruh bahagian tray dan lapik dengan baking paper bahagian bawahnya sahaja. Adunan yang pertama, adunan yang kedua, dan adunan yang ketiga.
Untuk kek marble vanilla orange dan vanilla red velvet, saya asingkan 2 sudu makan setiap adunan sebelum adunan tu dicampurkan dengan mentega cair. Sekarang saya nak bancuk adunan untuk kek yang pertama, iaitu marble vanilla orange. Mentega cair ni kena tunggu dia betul-betul sejuk sebelum masukkan ke dalam adunan, kacau-kacaukan dahulu. Kemudian kacau sehingga mentega cair tu benar-benar sebati dengan adunan. Saya asingkan sebanyak 200 gram untuk ditambahkan dengan perisa oren ataupun dengan apa-apa perisa yang lain lah. Untuk adunan yang diasingkan sebanyak 200 gram tadi, saya campurkan lebih kurang 3 sudu makan perisa oren. Kalau kita bubuh lebih sedikit pun tak mengapa, dia lagi lebih sedap. Masukkan adunan secara berselang-seli. Adunan yang plain sebanyak 2 senduk dan adunan perisa oren sebanyak 2 sudu makan. Untuk adunan yang saya asingkan sebanyak 2 sudu makan tadi, saya warnakan dengan warna hijau. Adunan yang berwarna hijau ni hanya untuk memeriahkan colour kek. Saya guna sudu kecil. Kemudian guna lidi lorek-lorekkan secara simple sahaja. Yang ni adunan yang kedua untuk kek vanilla red velvet. Sama juga saya asingkan adunan sebanyak 200 gram untuk dicampurkan dengan perisa red velvet. Masukkan perisa red velvet lebih kurang 3 sudu makan. Nak masuk lebih pun tak mengapa. Kalau kita masuk lebih, dia lebih terasa. Masukkan adunan berselang-seli 2 senduk adunan plain dan 2 sudu makan adunan perisa red velvet.
Untuk bahagian atasnya sama juga, saya hiaskan dengan sedikit adunan yang berwarna hijau. Sekarang saya nak bancuh adunan yang ketiga, kek marble corak kayu. Mentega cair tu dah menjadi sangat sejuk dan pekat, tapi tak mengapa, masih boleh digunakan. Jangan risau. Kacau-kacau bagi mentega cair tu benar-benar sebati di dalam adunan. Kemudian masukkan 1 sudu makan coklat Emulko. Untuk nak dapatkan corak kayu yang cantik, kita hanya kacaukan adunan 4 atau 5 kali sahaja secara kaup dan balik. Tengok cara saya masukkan adunan ke dalam tray, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang dan seterusnya. Untuk ratakan permukaan kek, guna lidi, lorek-lorekkan di bahagian atas sahaja, jangan sampai ke dalam kek. Kemudian kita tacap-tacaplah sedikit. Panaskan oven selama 10 minit sebelum masukkan kek ke dalam oven. Bakar kek guna api atas dan bawah. Suhunya mengikut oven masing-masing. Kek yang benar-benar sempurna masak, dia akan lekang pada 4 bahagian sisinya. Kalau dia tak lekang bahagian 4 sisinya tu, bermakna kek tu belum benar-benar masak dengan sempurna. Biasanya saya akan hentak-hentakkan tray beberapa kali supaya kek tu mudah lekang apabila kita nak keluarkan daripada tray.